Okey, hari ni kita buat ride sempena tahun baru New Year 2026. Exhaust pun dah pakai silencer balik. Layan mood senyap. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak pula kereta. Ayah. Penang Leather Craft. Nak pergi mana weh? Terus ya. Ayah, salah hang ni. Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat tahun baru 2026. Allah. Haji dia pun kena kabut lah, no? Okay guys, bertemu semula kita. Dah lama dah aku berhenti daripada buat motovlog. Hari ni kita pakai mood senyap lah. Ada silencer dekat exhaust kita. Kadang-kadang aku malas nak layan bunyi yang bising-bising ni. Sebab kadang-kadang bunyi tu menyebabkan kita segan nak bawa motor tau. Sebab terlalu bising. Tak mau sangat perhatian tau. Tak ada orang akan dengar kita, orang akan tengok kita. So aku nak low profile je lah. Hari ni aku nak ronda aja, nak pusing, kena panas enjin lah sambil buat video kan. Tak ada topik yang agak menarik ya untuk aku cerita. Korang pelayan je lah kan video ni. Aku pun duk ni lagi, duk nak try biasa-biasa dengan. Sebab bila hang tinggal lama, hang kena biasakan diri dengan dia punya ni lah. Aduh, motor ni aku tak bawa sangat tau. Dia memang duk parking je lah. Dah bila masa nak bawa. Kalau hari memang busy, banyak kerja. Aku pula lah ni banyak hobi pula. Macam apa tau, aku ada bola burung. Lepas tu aku tadi duk minat balik kepada mancing, mengai ikan. Tu yang payah sikit tu. Tu yang masa aku memang aku akan habiskan dengan aktiviti hobi lah kan. Ya pada bro. Wow, baik, gear 5. Oh, gear 5. Untuk motor Z8 ni, kalau aku digunakan untuk konvoi, ride kan, aku rasa macam dia kurang sesuai lah. Sebab
Sebab apa yang pertama dia kita nak handle dia berat. Kalau duduk dalam grup-grup konvoi, sagi dia ni nak pergi ke sana, dia ni kita nak pergi makan kat sini, Han nak kena ciluk-ciluk masuk lorong-lorong yang mungkin kena menyelit. Lepas tu nak kena parking. Yang tu aku kalau boleh aku elakkan dulu lah. Sebab tu motor ni aku tak banyak join ride kan. Dulu aku pernah lah join. Ni kita banyak buat solo, kita banyak ride solo. Nak kata dia tinggi, bagi aku taklah tinggi sangat. Sebab aku pun dah lowerkan sikit. Ride tak terlalu bawah, walaupun ada lubang yang bawah. Sebab aku dah buat naik dah. Kali ni aku pakai lubang yang ketiga paling bawah. So ada lagi lah lubang yang untuk atas tinggi lagi. So kita rasa yang ni agak sesuai lah untuk aku kan. Sebab taklah terlalu tinggi sangat. So agak kaki yang boleh capai tu dah okey dah. Ya, kalau setup nak sedap, kita kena follow setup ketinggian standard. Kalau buat turun tu, orang kata tak sedap. Tapi dia tak main setting untuk standard punya keadaan Z8 kan. Tapi kita kena korbankan sikit lah kan. Kita turunkan sikit untuk keselamatan kita sebagai rider. Kategori Z8 ni dia keluaran motor yang kira dah lama-lama sikit kan. Memang dia tinggi-tinggi lah semua. Motor-motor yang lama-lama ni memang agak tinggi lah. Terutamanya Kawasaki lah. Kawasaki lepas pada Z9 tahun 2016 yang ke atas tu, kebanyakannya semua yang mereka dah design bagi rendah supaya kita boleh cecah tapak dekat jalan lah. Sebab dia tahu orang Asia ni pendek-pendek. Macam aku lah, hampa kalau tinggi hampa boleh bawa kan motor apa pun. Harapan aku depan ni tak ada roadblock. Tak ada roadblock pun. Abang, hai, itu aku senyap bah. Sebab sebelum ni aku ride kat sini, masa tu aku buang DB gila. Ada roadblock tiba-tiba kat depan ni, kat TT depan ni. Tu dia pun tegur lah ni, exhaust ni tak boleh pakai, bising. Okey, tak ada boleh pun cuti. Ni 1 bulan kot cuti. Okey, kita buat minyak RM10 sebab aku nak buat backup. Kalau dia jumpa stesen minyak Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwwata illa billah. Sekarang ni musim panas guys. Aku pun tak plan nak pergi mana-mana pun ni. Kita cuma nak aku kata running motor aku. Aku pun dah berpeluh ni. Sebab kalau hang ada tujuan tu lain lah. Kalau macam hang nak pergi, okay, contoh aku nak balik Jitra kan. Okay kan. Ni dekat-dekat nak pusing-pusing ni, kita akan cari
jalan yang untuk ride lah kan, bukan jalan nak masuk jalan kampung lah, dah. Paling selesa motor ni kita bawa atas highway lah guys. Tak banyak kereta, senang nak kawal, senang nak layan, tak lengur. So yang paling penting kat aku ialah keselamatan lah. Mungkin bagi aku motor ni dah tak sesuai untuk aku. So aku mungkin dah kena ada planning nak let go dia. Kalau hampa berminat, hampa roger aku lah. Kalau hampa betul-betul mencari Kawasaki Z8, hampa roger lah. Ok, takkan aku nak simpan sampai lama-lama kan, tak bawa pergi lah. Kita pun nak kena clear tempat-tempat parking kat rumah tu. Kadang tak lah nak jaga. Okey. Sedap lah bunyi tu, ada macam bunyi tu standard. Tapi yang style ada power lah. Dah, kita cuba lepak depan ni. Ambil angin dan sembang-sembang sikit. Hampa dengar tak bunyi exhaust dia yang ada DB killer? Kalau generally dengan DB killer, dia bukannya bunyi exhaust standard lah. Dia ada juga bunyi di belakang tu, di muffler tips tu. Tapi dia tak kuat lah. Kalau dia exhaust standard tu, dia bunyi dalam kan, dia bunyi belah-belah dalam, boom 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 tu kan. Ini dia adalah bunyi juga. Tengok ada tak orang kat sini? Kalau ada orang kita gerak lah. Tak ada, kita boleh lepak dulu lama-lama. Ok, kita lepak sat lah. Tempat teduh cantik lah. Ok, kita stop sat kat sini ya. Motor masih cantik guys. Alright. Macam kita rest dulu.